Beli Hilux sebabnya nak bisnes. Tapi ada juga yang buat pattern cantik. So, kita tunjuk yang mana sesuai untuk bisnes, yang mana sesuai untuk pattern cantik. Let's go. Sebelum tu, jangan lupa follow dulu. Komen dan like. Berminat boleh hubungi saya di 0177145604. Let's go. Okay. Ini adalah Hilux tahun 2011 G-Spec. Okay. Model ni dia ada facelift dan juga lepas facelift dia ada tukar enjin hujung tahun 2011. Tetapi yang abang dengan akak tak tahu, untuk model ni dia ada enjin VNT dan juga enjin Common Rail Turbo. So yang depan mata ni adalah spek Common Rail Turbo, non VNT. Non VNT. Okey, apa beza dia untuk sesuai yang mana satu kalau abang nak buat bisnes ataupun nak cantik-cantik. Okey, yang ni memang sesuai untuk buat bisnes. Sebabnya yang ni dia pakai Common Rail Turbo biasa, lebih lasak. Walaupun power tak besar sangat, horsepower dalam 102 horsepower, 103 horsepower. Torque dalam 260 Nm torque. Enjin dia S-like macam H sebiji, tapi memang lasak. Untuk model ni enjin dia memang lasak. Kalau nak dibandingkan dengan kalau abang pakai model VNT ataupun VGT, sorry lah VGT VGT Mitsubishi kan. VNT lah, betul lah VNT, sorry. Untuk VNT punya dia memang more powerful, horsepower dalam 14 lebih tak silap. Tapi untuk model tu orang kata dia punya floating turbo dia ataupun kipas turbo dia ada sikit problem sikit lah. Lepas tu EGR dia kena jaga. Yang ni memang mostly lasak, sangat lasak. Lagi yang ni dia punya enjin dia pun jimat minyak. Power just nice, lasak. Tak pakai intercooler turbo, dia direct turbo. So memang quite lebih okey lah. Dari segi maintenance tak pening balik. Owner asal pun dah tukar tayar. Tayar dia ala-ala macam all-terrain sikit, dengan sport rim besar. Saiz berapa inci ni? Ni saiz dia tak silap 18 inci. 18 inci. Pattern macam ni. Pattern dia cutting-cutting TE37. Model ni kalau yang ada scope, yang tu turbo lah, engine ada VNT. Kalau yang tak ada scope ni normal turbo biasa. Tapi memang betul yang ni lebih lasak daripada yang model VNT. Untuk gearbox dia 4-speed auto, dan juga dia punya 4-wheel system dia boleh up to 80 km 4-wheel. Kalau low 4-wheel dia kena sampai 8 km saja. Interior kemas kereta ni cantik, condition tip top. Barang jaga. Oil temp, auto temp semua ada. So yang ni memang bagus lah. Dia kereta condition cantik. Kapet dia pun dia pakai kapet trapo. Nampak tak? So kereta ni jaga tau. Kereta cantik. So siapa yang berminat nak cari kereta macam ni, boleh hubungi saya di 0177145604. Harga kita lepas 40k bawah, 3999. Tengok macam mana abang mau nego macam mana, boleh datang kedai tengok dulu kereta. Okay, so berminat nak cari kereta macam ni, condition tip top macam ni, kereta ni memang tip top, free accident lah. Cuma sikit-sikit macam ni kita akan buat balik lah. Kalau kena sikit-sikit macam ni, kita touch up sikit lah. Kereta buat cantik ni. Ini bukan kereta buat kerja. So kalau nak beli kereta macam ni memang cantik, condition tip top. Berminat hubungi saya di 0177145604. Cari Nabil. Bye bye. Assalamualaikum.